Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We welcome back to my channel. Okay guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua fans-fans Ilham Noor, paling Ilham Noor tersayang sekali. Okay, so hari ni macam korang baca tajuk di atas, okay, kita ubah mood sikit. So hari ni macam korang baca tajuk di atas, sebenarnya hari ni aku tak tahulah kenapa tiba-tiba aku rasa macam hidup aku ni tak tenang tau. Semenjak kebelakangan 2 ke 3 hari ni, badan aku rasa sakit. Oh, ni bahu ni rasa berat je belah kanan ni. Tu tangan ni rasa macam lengoh je ni. Lepas tu, aku ada pergi jumpa seorang ustaz. Dan ustaz tu kata, ada benda yang awak ada ambil, barang sesuatu yang bukan aku punya, tapi aku bawa balik ke rumah tu. Korang faham eh? So hari ni aku baru teringat sebenarnya, Allah, Ali tu sembuh. So sebenarnya hari ni baru aku teringat pada kisah-kisah yang dulu aku pernah buat paranormal seorang-seorang. Lepas tu ada satu barang yang aku pernah ambil dan aku tak pulang-pulang lagi ke tempatnya, iaitu cincin misteri. Jap, mana cincin aku ni? Okey, inilah dia. Korang tengok tak? Okey, so inilah cincin yang aku pernah ambil dahulu dan aku belum pulang lagi. Dan sebenarnya hari ni ustaz tu suruh aku pergi tanam kat tempat mana yang aku dah ambil. Lepas tu paling jackpotnya sekarang ni, aku kena pergi sorang-sorang. Daripada rumah Hikmal, aku sampai semula ke quarters aku ni. Lepas tu aku kena pergi tanam semula sorang-sorang. Ya, mak aku tak ada. Mak aku dengan ayah aku. Mak aku teman ayah aku kat rumah Hikmal. So aku sorang-sorang je yang nak pergi tanam. Sambil-sambil tu aku nak buatlah sedikit video. Dan manalah tahu nanti kalau ada apa-apa korang boleh tengok kan. InsyaAllah tak ada apa-apa. Sebelum apa-apa pun kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Mulut aku pun bau longkang dah sekarang ni. Tak tahu sebab apa. Mungkin banyak memikir kot. Okay, so alhamdulillah aku dah dapat energi aku semula pada malam ni. Malam Jumaat tau. Dan malam Jumaat kita nak buat para tak normal. Okay, so tunggu apa lagi? Jom korang ikut aku, kita pergi tanam cincin ni sama-sama. Okay, let's go. Okay guys, so minta maaf dengan rambut aku yang serabai ni. Sebab apa? Sebab hari ni aku bermandi 2 kali je korang. Sebab banyak kerja sangat. So cincin ni betul-betul kat jari aku ni. Nampak tak kat tangan aku ni? So kita belakang ni hutan Sekejap aku tunjuk kat korang. Belakang ni hutan tebal. Okey. Kat sana ada kereta-kereta. Dan tempat yang aku kena tanam tu dekat belakang sana sikit, kat tempat cerah tu. Alhamdulillah tempat cerah. So aku duduk kat sebelah kereta ni dan inilah suasana malam menjelma. Okey, kalau ada apa-apa korang komen kat bawah. Aku minta maaf lah banyak-banyak sebab aku tak berani sangat nak cakap malam-malam buta ni. Sekarang dah pukul 12 nak pukul 1. Sebenarnya ada bunyi. Okay, so kita kena tanam cincin ni dekat situ. Okay, tunggu apa lagi? Jom kita pergi dekat belah sana. Let's go. Okay, inilah suasana malam apabila dah pukul 1, dah pukul 2. Okay, rumah-rumah pun ada yang terang, ada yang dah gelap. Yang terang tu adalah rumah-rumah yang mungkin dia tidur takut gelap. Okay. So kita kena tanam dekat area pokok pisang sana. Okay. Sebenarnya aku takut korang. Aku takut gila. Sebab apa? Sebab aku tak nak tunjuk, Astaghfirullahaladzim. Sebab apa? Sebab hari tu aku pergi dengan Wawa tau. Wawa okey pula. Dia tak ada kena apa-apa. Aku pula yang jadi masalah sekarang ni. Okay, so korang nampak tak dekat kawasan yang kawasan ni? Okay, aku rasa kat sini kita boleh tanam kot. So sekarang kita dah start cangkung, and then kita akan letak pula, kita akan tanam cincin ni dekat bawah ni lah. Okay, dekat sini kita akan tanam ni dekat belah sini. Dan kita kena korek sikit. Ustaz tu kata kita kena korek sikit supaya, tak tahulah sebab apa kita kena korek, lepas tu kita kena tanam. Padahal boleh je. Sebab aku jumpa cincin ni dalam keadaan yang ke atas rumput. Korang ingat lagi tak? Aku jumpa cincin ni dekat atas rumput. Atas rumput. Dan sebenarnya malam ni alhamdulillah tak hujan. Bintang tak ada, tapi rasa nak hujan pun tak ada. Dia gelap biasa macam tu. Aku dengar ada orang batuk. Oh my god. Okay, so sekarang sebab pukul 1 ni, pukul 1 kita tak ada orang sangat dekat blok ni sebab semua dah tidur. Kalau ada bunyi apa-apa, sebab kat sini kan sunyi kan, kalau ada bunyi apa-apa dia akan dengar. Korang dengar tak? Dekat sebelah aku ni betul-betul pokok pisang ni, aku tunjuk korang. Nampak tak? Tempat yang aku tengah cangkung ni
betul-betul selari dengan pokok pisang. Pokok pisang ni aku sini. Dia aku suka pokok pisang. Dan paling aku takut sebenarnya dekat belakang aku ni. Astaghfirullahalazim korang. Korang nampak tak? Ya, itu dia. Astaghfirullahalazim. Mata aku dah berair dah korang, mata aku dah berair dah. Kita kena cepat buat kerja ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap aku letak ni dekat ujung-ujung sikit, nanti korang boleh tengok aku. Okey, so sekarang tak ada apa-apa yang kita boleh korek sekarang kat sini. Ada benda kita tak boleh korek ah. Ya, basah pula. Aku punya seluar bawah ni. Tanah ni basah korang. Kita try. Basah lah. Kita nak cari apa sebenarnya? Kita nak cari apa untuk kita? Nak korek. Tak, sekarang ni betul-betul tak ada benda yang aku boleh korek sekarang. Takkan nak guna ni korang. Ya, ni sekali korek patah ni. Tak ada batu korang kat sini. Okay guys, so sekarang kita akan guna menatang ni untuk kita nak korek kat sini. Okay guys, so kita akan korek kat bahagian sini. Bontot aku dah basah dah ni. Kita korek sikit je. Dan kita akan tanam dekat dalam ni. Sikit ke korang? Sikit je. Okay? Ni aku tunjuk kat korang dekat sikit. Nampak tak? Kita dah tanam, kita dah korek dia dekat-dekat ni. Tadi aku nampak daun ni dia bergerak korang. Tapi tak sempat. Tapi memang bergerak korang. Sumpah. Demi Allah gerak. Kita akan taburkan semula dia. Kita akan tabur semulakan dia. Pipi aku gatal lah ni. Okay. Dan kita tutup kat sini. So, aku nak cerita dekat korang satu benda ni, tapi aku tak boleh cerita kat sini. Sebab apa? Sebab kat sini aku takut mengganggu warga-warga yang tengah tidur ni kat atas ni. Kenapa aku rasa macam tak sedap badan? Aku rasa macam tak sedap badan aku orang. Dekat sini kan, aku rasa daripada tadi macam seram sejuk dengan sini. Aku nak ceritakan sesuatu dekat korang, tapi aku tak boleh ceritakan dekat area sini. Sebab apa? Sebab kita baru je lepas tanam benda tu. Sekejap, aku lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu selawat sekali lagi, sekejap. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okay, so jom kita pergi ke kereta dan aku akan ceritakan dekat korang, tapi aku kena pergi tempat lain dulu, okey? Jom, let's go, teman aku. Alright, so sekarang kita start enjin kereta dan pakai seat belt. Aku nak bawa korang, kita pergi ke tempat yang lagi satu, daerah masjid kot aku rasa, yang aku nak cerita dekat korang, okey? Jom, teman aku. Okey, jom teman aku. Kita pergi ke area masjid dan kita akan cerita kat sana, okey? Jumpa korang kejap lagi jangan ke mana-mana. Jangan skip video ni. Sebab apa? Sebab aku minta doa pada korang supaya aku punya perjalanan ni lancar seperti biasa. Alright? Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Okay guys, so sekarang aku ada betul-betul dekat depan pada masjid ni dan aku parking kereta aku kat sini. So sekarang aku nak cerita dekat korang ada satu kisah sebaliknya tentang cincin misteri tu. Sebenarnya semalam benda ni berlaku memang sekelip mata gila, dan benda ni berlaku semalam. Sebenarnya aku baru je nak tidur tau semalam. Lepas tu aku punya iPad tu tiba-tiba menyala sendiri. Motor ni kacau lah. Aku nak cerita baru nak babat seram Korang perasan tak kalau iPhone ke iPad ke yang jenis iPhone, dia automatik kalau notification masuk dia akan buka sendiri. Okey, lepas tu aku perasan lah, okey. Cincin misteri yang aku bawa balik tu memang aku simpan dalam bilik aku dan aku letak dekat atas rehal. Okey, atas rehal orang baca-baca Al-Quran tu kan. Aku letak atas rehal. And then aku perasan pagi besoknya. Pagi tu pukul apa Abil Ham? Pagi tu dalam pukul 5.30 pagi dan aku tidur pukul 3 pagi. Jarang gila orang tidur pukul 3 pagi dan dia bangun pukul 5.30 pagi. And then lepas tu aku bangun tu, aku rasa macam mata aku ni terus tak boleh nak tidur. Waktu tu belum subuh Aku bangun, aku buka je lampu dan aku nak tengok iPad aku tu macam mana. Sebab iPad tu ada atas meja. Aku tengok dekat sebelah iPad tu ada cincin tu. Itu aku macam cincin aku ni bukan aku simpan atas rehal ke? Ke aku yang salah letak? Lepas tu aku tanya mak aku, Ibu ada masuk bilik baby ke kan? Tak ada, tak masuk bilik baby pun.
Dan ayahku memang taklah dia nak masuk bilik aku kan. So bilik aku ni hanya aku dengan Ikmal je yang masuk. And Ikmal pun masuk tak lama. Lepas masuk dia tengok bilik aku sekejap, dia keluar sebab dia tahu bilik aku ni memang bersih. Macam ada satu bunyi haiwan. Mula-mula dia dekat dan lama-lama dia jauh. Dia jauh daripada kita. Semalam juga pagi aku nak keluar pergi mana aku tak tahulah. Lepas tu aku rasa bahu aku ni betul-betul berat belah kanan. Sampai sekarang ni aku rasa lega sikit dah. Aku rasa lega sikit sebab aku bawa kereta selalunya tangan ni tak lengah tau. Tapi tiba-tiba hari ni aku rasa tangan aku lengah gila. Semalam juga petang nak kat senja macam tu, aku jumpa seorang ustaz ni. Lepas tu dia tengok video-video aku. Lepas tu dia kata, okey, saya rasa memang video ni memang ada pengguna dia. Dan aku ambil tanpa izin dan aku terus bawa balik dan aku tak pulang dekat dia. Sebab aku ni baru saja lepas sihat daripada serangan satu makhluk yang kalau korang ingat aku pergi dekat pokok 3 beranak pukul 3 pagi. Dekat ujung sana. Memang kat ujung sana je. Lepas tu aku kena ada sakit yang belah-belah situ dan aku dah dirawat semula. Alhamdulillah okey. Lepas tu ada satu penyakit baru pula iaitu cincin misteri ni lah. Aku sorang-sorang kat sini, aku tak takut sangat tau. Sebab apa? Sebab kat sini, kawasan sini cerah. Okey, ada lampu. Lepas tu aku buka bonet dan aku duduk dan aku cerita. Aku letak stand kat depan ni, okey. Sebab Ikmal tak ada, Ikmal pergi KL. Tak tahulah kenapa dia pergi KL ni. Masa asyik pergi KL. Tak boleh duduk rumah pun. Lepas tu ada mak aku dengan ayah aku saja. Tapi mak aku dengan ayah aku ada di rumah Ikmal sedang tidur. Dan tadi dalam pukul 12 gitu aku keluar pada rumah Ikmal dan aku terus datang ke sini dalam masa dekat setengah jam gitu sebab aku bawa kereta pun santai-santai sebab mak aku pun pesan, baby bawa kereta slow-slow. Firasat seorang mak tu yang paling penting korang. Nampak tak dengan aku pakai kopiah. Tadi tak ada kopiah kan? Ni ada kopiah. Sebab apa? Sebab aku terlupa kopiah ni ada dalam kereta tadi. Dan alhamdulillah sekarang ni aku rasa lebih semangat, dapat aura lebih. Sebab apa? Sebab aku dah tanam cincin tu. Okey, kiranya aku punya tugas aku memang dah selesai dah sekarang ni. Dan aku harap korang jangan ke mana-mana. Aku nak kena ambil kamera ni dan aku nak tunjuk dekat korang kenapa tempat ni cerah. Gitu. Dan aku nak tunjuk dekat korang sakit apa yang aku pernah kena sebelum ni. Mesti korang tak ingat kan pokok mana, ni aku tunjuk dekat korang. Alright guys, so korang ingat lagi tak konten yang aku cakap ada ada pokok 3 beranak. Okey, dekat ujung sana. Tak pastilah korang nampak ke tak. Sebab apa? Sebab daripada jarak dia ke sini memang betul-betul jauh. Nampak tak? Aku pegang lampu pun sorang-sorang sekarang ni. Nampak tak? Bayangan aku pun sorang-sorang. Dan sebenarnya kat sana dan kat sini pun dulu aku pernah kena sakit pasalkan pokok kat sana tu. Sebenarnya aku rasa memang tak sedap hati sebab aku sorang-sorang. Angin tiba-tiba kuat lah korang. Tiba-tiba kuat. Apa benda sebenarnya? Wih. Kenapa lampu kereta ni tiba-tiba menyala tu? Hai. Wih. Aku tak boleh cakap apa-apa sekarang. Kunci? Kunci aku mana? Sabar jap. Kunci. Kunci ada. Astaghfirullahaladzim. Jap. Ni kunci kat aku. Tangan pegang kat kamera satu, tangan pegang lampu. Siapa tu? Aku tak ganggu korang Aku datang sini nak cari rezeki tau. Tolong. Aku datang sini aku tak kacau korang. Aku nak cari rezeki ni yang halal. Minta maaf kalau kau terkasar bahasa. Tak korang. Sekarang ni kenapa tiba-tiba kereta ni ter-on sendiri? Tapi aku nak buka tadi off. Ada benda kunci. Aku keluar kereta ni, aku tak tekan kunci tau. Dan aku terus Wih. Astaghfirullahaladzim. Wih. Meremang bulu roma kau. Astaghfirullahaladzim. Sabar jap.
Masuk kunci. Wih, sumpah. Mana tu marah korang? La hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Bonet tak tutup lagi korang. Siapa dah tutup bonet ni? Bonet tak tutup lagi. Korang nak tengok tak? Bonet tak tutup lagi. Macam mana aku ni korang? Okay guys, so aku rasa aku nak minta maaf pada korang kalau video ni agak pendek. Dan minta maaf kalau video ni agak hura-hara juga. Kalau korang ada apa-apa suggestion, nampak apa-apa, korang boleh komen kat bawah. Dan apa-apa pun, jumpa korang di next konten akan datang. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim.